Terima kasih kepada pihak MITI, terutama Yang Berhormat Senator Datuk Tengku Zafrul dan juga tim MITI yang diketuai oleh Senior Director Dr. Sugimari yang telah bersama dengan kita Women Economic Forum ASEAN 2025 untuk melancarkan hari ini, memperkenalkan speaker-speaker daripada keseluruhan dunia dan juga dalam negara. Forum kita yang akan berlangsung pada 19, 20, 21 Jun di Dewan MITI Perdana MITI Kuala Lumpur. 3 hari forum tersebut akan dimulakan pada hari pertama 19 hari bulan akan the inauguration launching oleh Yang Amat Berbahagia Datin Sri Dr. Wan Azizah sebagai isteri Perdana Menteri, dan juga akan di inauguration keynote juga akan dibacakan oleh Datuk Tengku Zafrul, dan kita juga akan mempunyai fireside chat daripada Datuk Tengku dan juga award. Datuk Sri Wan Azizah akan confer the Woman of Decade Award, the Legendary Award, the Exceptional Woman of Award of WEF. WEF ini adalah satu platform yang sirinya telah pun mencapai ke 140 siri seluruh dunia, dan bila dia datang ke Malaysia, dia akan lebih kurang 150 siri seluruh dunia, dan mereka telah pun berada di 150 negara, dan kita mempunyai G100 100 Global Chair. Movement ini telah mencapai lebih kurang 1 juta members, dan Alhamdulillah pada 3 hari ini nanti kita akan ada lebih kurang 67 speaker daripada luar negara dan juga 51 daripada dalam negara. Kita ada ASEAN dan kita ada lebih kurang 40 negara keseluruhannya akan berada di dalam Dewan MITI Perdana ini selama 3 hari tersebut, termasuk delegasi-delegasi daripada ASEAN. Total untuk yang menyertai kita telah mencapai lebih kurang 400 peserta. Setakat hari ini dah ada 400 peserta, dan yang akan datang menjadi speaker, maknanya kita akan ada total 67 campur 51, kita ada lebih kurang 100 lebih lah speaker. 100 lebih speaker untuk 3 hari tersebut berada di sini, termasuk kita akan ada pelancaran produk-produk wanita pada masa lunch time dan tea time, sebab kita nak forum ni jadi meriah, jadi kita tak ada nak buang masa, sebab inilah platform untuk kita mempertengahkan effort daripada wanita bukan sahaja Malaysia, ASEAN dan seluruh dunia. Kita ada produk yang akan dilancar, setakat ni ada 4, dan kita masih buka lagi kepada mereka yang ingin melancarkan. Kita bagi platform tu secara percuma untuk mereka melancarkan, dan kita juga ada platform untuk business matching. Jadi bagi mereka yang nak buat business matching, dia boleh datang kat sini untuk berkenalan dengan mereka yang daripada ASEAN, dan ada 40 negara tersebut yang akan datang berada di dalam platform WEF di MITI ni nanti, insyaAllah. Kita ada 24 parallel session, we have 6 workshop session, kita ada 9 round table, dan kita ada fire chat session, kita ada 4, kita ada plenary, ada 10 plenary session yang akan berada pada 3 hari tersebut. Termasuklah kita akan ada hari pertama 19 petang, kita akan ada networking tea. Jemput para media, kita akan ada networking tea, mingle, hello, change card, whatever, on that pukul kita akan mula 4.30 sampai 6.30. And then hari keduanya pada 20 hari kita ada gala dinner, dan hari terakhirnya yang paling penting ialah kita akan mengeluarkan resolution dan outcome program untuk ketiga hari tersebut pada hari ketiga untuk dipersembahkan kepada Perdana Menteri dan menteri-menteri yang berkenaan, dan juga dalam negara dan luar negara, apa dapatan, recommendation daripada platform 3 hari tersebut. Kita telah menjemput beberapa VIP dan kita sedang menunggu keputusan. Tapi keseluruhan partisipan akan berada kat situ, sebab kebanyakan partisipan yang datang luar negara, mereka sebenarnya adalah VIP on their own right, because dia orang adalah bekas Perdana Menteri, bekas Presiden, royalty from negara-negara berkenaan, politicians and all that, businesswomen, entrepreneurs and educators. Actually what we are trying to do is actually to create a recommended
policy and ideas recommendation untuk kepada negara-negara berkenaan melalui platform-platform mereka. Contoh, kalau misal kata yang datang tu AWEN, Women ASEAN datang, kita akan bekerjasama dengan dia untuk dia submitkan apa resolution yang kita dapat daripada 3 hari itu kepada menteri mereka. So that's very important, so that because WEF ni akan menjadi forum yang berlangsung ke setiap negara mengikut presidensi setiap negara tersebut. Contoh, untuk tahun ni kita ada Malaysia, tahun depan di Filipina dan seterusnya. Kita kat sini sebenarnya semuanya self-funded and volunteer. Ya, self-funded and volunteer. Tapi Alhamdulillah, we have got a very beautiful sponsors. Contoh daripada you tengok FGV, kita ada Mati Sekuku, HWC, Ceres, Ogawa, M7 yang kecil-kecil tu semua sponsor kita. BUMD. Lepas tu kita akan ada pesta kita ya. Pesta kita ASEAN. Kita ada lebih kurang 50 peserta exhibitor daripada dalam negara dan luar negara untuk exhibit barang-barangan mereka memperkenalkan di masa yang sama, masa berlangsung. Yes. Jadi kita 3 hari tu kita akan ada pesta kita ASEAN dan kita ada cultural performance also daripada Malaysia, dan alhamdulillah pihak tourism telah sudi untuk bekerjasama dengan kita untuk cultural tourism tersebut. Ya. So far kita belum lagi terima, tapi kebanyakan mereka itu memang membawa mandat negara kerana mereka adalah pengurusi-pengurusi. Contoh Women Association of Philippines, Women Association of Mindanao, Women Association of Cameroon. Wah, jadi diorang ni membawa mandat negara masing-masing melalui NGO. Jadi kita ni nak menjadi rakan strategik kepada kerajaan-kerajaan masing-masing, dan kita membawa mandat daripada wanita-wanita yang hadir ini supaya suara kita didengari. Suara kita didengari untuk equality dan parity sejagat untuk wanita sebenarnya dan juga youth. Yes.